Ada orang kena ragut. Nanti. Kejar. Dia jauh dia terlepas. Beg saya. Tolong, beg saya kena ragut. Dah duit aku ada dalam beg tu. Macam mana nak balik ni? Kesiannya dia nak balik. Tak ada duit. Pulang. Bagi jelas sikit. Betul ke ni, Cik? Ya, betul. Ambil lah. Oh, terima kasih, Cik. One eternity later. Kenal nama ni. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. That guy is a gun, they say. That guy is a gun to my holster. And she's running. Macam pernah nampak pakcik ni. Bukan ke dia yang tolak aku 2 tahun lepas? Pakcik tu. Pakcik. Pakcik ingat tak saya dulu? Pakcik pernah tolong saya dulu. Macam mana pakcik boleh jadi macam ni? Okay, so Datuk, di sini ada file. Dalam file ni ada kontrak. So saya harap Datuk terima kontrak saya ni. Okay Datuk, ini untuk dana membentuk anak yatim. So saya harap Datuk boleh tanda tangan di kuasa. So kita dah selesai. Alhamdulillah. Saya pergi dulu. Terima kasih Datuk. A few moments later. Apa jadi dengan duit aku kan? Betul ya awak berlabah ni. Betul. Duit saya Pak. Duit saya. Kenapa dia awak? Duit dalam bank saya. Semua hilang. Iya. Cik bertenang cik. Tak apa. Bagi tahu saya kenapa boleh hilang. Saya buat laporan. Saya tahu tak, 3 hari lepas saya tersign satu kontrak yang membantu anak yatim. Tiba-tiba saya buka bank saya hari ni, lesap semua. Tak apa. Awak tinggalkan kes ni untuk saya. Nanti saya tolong dia kamu. Boleh? Cik perlu apa-apa details tu? Tak perlu. Saya dah ada semua. Salam. Ya, apa cik? Biar cik tu ni adalah dakwaan saya terhadap rakan kongsi cik. Cik dah buat dakwaan terhadap dia sebab dia ada salah skema. Skema? Kena scam. Ya. Tapi daripada apa yang saya tengok daripada laporan cik ni macam tak berasas tau untuk kami kedepankan di mahkamah. Tapi kalau cik nak juga kedepankan laporan macam ni, cik perlulah bayar dalam 100,000 ke pihak saya. 100,000. Cuma saya nak bayar 1,000. Saya RM1 lagi. Kalau macam tu laporan cik ni memang tak boleh berasas, saya tidak boleh buat apa-apa. Tapi saya tengoklah apa saya boleh buat. Maaf ya cik. Awak, apa awak macam ni? Saya tak boleh lah hidup dengan awak. Cik, saya memang report dia tu cik yang masa scammer tu. Report awak, saya bagi pihak atasan. Cik, tapi dah lama cik. Tolong Kalau awak nak cik. cepat, awak bayar saya. Saya dah tak ada duit cik. Tolong saya cik. Sudah. Kalau awak nak cepat, awak bayar saya. Aku dah buat report polis. Aku dah pergi pejabat peguam. Tapi satu benda pun tak jalan. Mesti ada corruption dalam benda ni. Oh, begitu. Tak apa pakcik. Saya boleh bantu pakcik. Boleh ke aku percayakan kau? Aku dah penat percayakan orang. Tak apa pakcik. Kami memang daripada SPRM dan saya memang handle kes-kes rasuah dan korupsi. Kami daripada SPRM
tangkap dia. Terima kasih kepada SLM kerana telah bantu saya mendapatkan semua harta saya. Sama-sama. Ini memang tugas kami. Marilah kita sama-sama membantu rasmi. Ya, diorang kena rekod. Ya. Jangan kita. Diri dia. Ya, diorang kena rekod. Nanti. Dia kena apa, tengok apa latar belakang seorang polis tu. Ada polis tu apa dia mana-mana penjawat awam mungkin apa dia ada background rasuah tapi dia tak tahu nak elak daripada sistem. Jadi dia kena hati-hati lah daripada orang macam ni. Apa-apa pun bila dah terjadi kita cuba report kepada SPRM. Yang sedihnya bila orang yang jujur ni pula kena pandang pelik lah. Sebab yang tak amanah ni jadi normal lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan salah seorang penonton video. Saya rasa video ini sangat membuka hati, membuka mata lah tentang isu duit kopi. Mungkin nampak biasa tapi ia sebenarnya sangat memberi kesan kepada masyarakat. Apa yang ingin disampaikan dalam video ini sangatlah tepat, iaitu integriti itu bukan pilihan tapi ia tanggungjawab kita sebagai rakyat. Saya kagum dengan video ini, cara yang disampaikan. Walaupun video ni nampak kelakar bagi saya lah, tapi sebenarnya ia berkesan dan memang patut untuk lebih ramai untuk tengok video ni. Lepas pada tengok video ni, saya sedar yang kalau kita terus normalisasikan rasuah kecil, ia akan menjadi budaya yang lebih besar pada masa akan datang. Berdasarkan video tu memang jelas lah wujudnya pihak macam peguam, polis yang langsung tak ada integriti lah. Sebab mereka bukan tak bantu ya, tapi menyusahkan lagi keadaan. Sebab bila rasuah ni dah jadi normal, rakyat pula yang teraniaya. Yang betul pun jadi masa. Sebenarnya sebab duit kopi lah yang jadi penghalang pada keadilan sebenar.